Baru cerita tok nyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salam turun ambil tanah. Wahai malaikat, mungkin ambil tanah di bumi. Bumi ada dah, kita tak ada lagi. Ambil tanah sini sikit, Kuala Lumpur sikit, Terengganu sikit, India sikit, Sweden sikit, Afrika Selatan World Cup ambil sikit. Tapi tak sebut dalam hadis tu Afrika tu, kita tambah je. Tapi kita dalam hadis pergi ambil berbagai-bagai jenis tanah di atas bumi. Kemudian diadung semua jenis warna tanah, jadi tu Adam. Batu kita lahir mengikut warna tanah. Kita tengok muka kita kan warna tanah kan? Nak esok pergi dapur tengok tanah belakang rumah, ada tak rupa warna muka kita? Kalau tak sama lagi kat bukit tu sikit, tak sama lagi cerah lagi, turun bawah kat gelap sikit, semua warna tanah. Asal tak ada kita, sekarang sudah ada. Itu dia panggil nikmatul ijab. Sebelum kita lahir lagi duduk dalam sulbi tu Adam, Allah keluarkan kita. Allah tanya, alastu bi rabbikum, kita jawab dalam alam roh hari tu. Qalu bala syahidna. Ya memang ya Allah, kami bila kau lahirkan ke dunia, kami akan tunduk kepada segala perintahmu. Kalau mu suruh semayang, kami semayang. Itu maksudnya. Mu suruh puasa, kami puasa. Mu suruh pergi ke Mekah, kami pergi Mekah. Mu suruh tutup aurat, kami tutup aurat. Mu suruh tegakkan Islam di dalam pemerintahan, kami akan tegak. Berak bila jadi manusia, habis dah ingat janji dengan Allah dulu. Suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung. Suruh tutup aurat, kalau pendek. Nampak? Suruh semayang, tak mau semayang. Dah ingat. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat balik janji kita kepada Allah, bahawasanya kita akan patuh kepada segala perintah Allah. Sebab disuruh ulang. Tapi dah jahil, al-jahlu aqrabu ilal kufri. Bila jahil, hampir kepada kufur. Ini yang dikatakan al-faqru. Riwayat yang masyhur al-faqru. Fakir itu lebih hampir kepada kekufuran. Fakir apa? Fakir ilmu. Batu kata ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni dia cakap yang tersirat sikit. Dia kata wala tashabul fakira. Jangan kamu berkawan dengan orang fakir. Warna pula ulama tasawuf ni dak ui kawan orang fakir. Rupanya fakir ilmu. Mana jangan mu kawan dengan orang jahil. Faham? Kawan dengan orang kaya. Kaya apa? Kaya ilmu. Nampak? Orang ada ilmu ni, ilmu agama kan? Ilmu dunia tak salah cari, harus. Ilmu agama ni wajib. Orang ada ilmu, dia kira orang tua. Sebab tu orang yang banyak sangat ilmu, orang kata dia syekh. Syekh dalam bahasa Arab ada banyak makna. Yang pertama makna tua. Syekh makna tua, man balagha arba'in fi sinni, orang yang sampai 40 dalam umur. Syekh juga. Yang kedua man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang sampai kelebihan yang sangat banyak, ilmunya banyak, orang panggil syekh. Jadi umur baru 7 tahun tapi ilmu banyak, duduk di hadapan semayang Jumaat, jadi imam. Faham? Toki dia 70 tahun tapi baca siratul labi, duduk belakang. Faham? Sebab apa? Tak ada ilmu. Betul tak? Boleh tak? Toki duduk depan baca Fatihah tak betul, cucu dia duduk belakang Fatihah betul, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa budak kek duduk depan? Nampak? Atiflu bil ilmi syaikhun. Budak kecil tapi ada ilmu, orang tua. Wasyaikhu bila ilmin tiflun. Orang tua tak ada ilmu, kanak-kanak. Dalam bab semayang jemaah. Faham? Jadi kita orang tua ke kanak-kanak? Nampak tak? Berubah dah kanak-kanak. Nampak? 60 dah kanak-kanak. Dah nak boleh ilmu gua ni, pecing baru mari masjid. Pecing baru mari 50 apa ni pecing? Dulu 55. Khamsun wa khamsuna. Lah ni. Pecing 57. 58. 58 pecing baru mari masjid. Gek jalan.
Macam kereta kacil 3 silinder. Nampak? Belajar agama umur 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Nabi kata hendaklah kamu ajar, kamu suruh anakmu sembahyang bila genap 7 tahun. Ulama-ulama mengkiaskan dengan solat belajar ilmu agama. Makna belajar ilmu agama bila kita genap 7 tahun. 58 baru mari. Nak belajar tajwid. Nak buat ismang, gigi pelesu jatuh atas pelekat, kain pelekat tok guru. Faham? Kalau kau puang monopoh, baru nak mari surau, baru nak mari masjid. Darok dah. Faham? Ini masyarakat. Tu hak mari, hak tak mari, balik awal tu. Tua baru nak mari masjid. Mazhab mana ni? Mazhab Ayopeng. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu semua ulama-ulama dari kecil menuntut ilmu. Imam Hanafi hafal Quran umur 8 tahun. Faham? Imam Syafi'i umur 5 tahun. Imam Syafi'i umur 15 tahun jadi mufti. Faham? Kita 45 tak mari lagi masjid. 48 tak mari lagi belajar tajwid. 55, 58 baru mari. Mu'aji baru mari. Mana tu Mu'aji? Mari masjid Ridwan. Dah bak dia learning. Bak dah hei. Mu'aji tak ada berstitik dah hei. Baru mari belajar. Daya haji pergi mana malam-malam? Pergi surga fardu ain. Ayah haji jawab. Dah bak apa? Malam ni bak air mani. Ayah haji tak ada berstitik dah air mani. Baru nak mari belajar. Apa benda Benda nak jadi Jahil tukir gini. Macam mana kita nak tegakkan hadarah Islamiah? Dah kalau jahil gini tak tahu ke benda, tua baru nak mari masjid. Mari 2 kali, dah molek mati terus. Dah mari 2 kali masjid, mati je. Nampak? Dah mati bola kotak. Lepas tu kena ingat. Tak ada benda dah kehidupan kita. Nak benda lagi. Tuhan beri belaka dah. Dia beri mata boleh nampak. Dia beri tangan boleh pegang. Dia beri kaki boleh jalan. Dia beri akal boleh fikir. Dia beri duit boleh belanja. Beri motor boleh pergi sana sini. Kemudian dia kata marilah belajar agama. 1 hari 1 jam. Dia beri kita semua kemudahan. Mari 1 hari 1 jam belajar agama. Tak mari juga. Itu kata wahum kal an'am. Mereka seperti lembu. Tak kira lah duduk KL ke, duduk Terengganu ke, duduk Pahang ke, Mongolia ke. Kalau tak mengaji agama, seperti lembu.